Hai, bila cakap pasal kesihatan fizikal ni, kadang-kadang kita rasa macam kena jadi atlet Olimpik baru dikira sihat kan? Padahal, nak jaga badan ni tak semestinya kena seksi diri. Cukuplah sekadar kita konsisten dengan tabiat kecil yang membawa kesan besar. Jom kita sembang santai tentang 5 cara mudah untuk pastikan badan kita sentiasa fit dan bertenaga. 1. Peluh itu terapi. Tak perlulah lari maraton setiap hari. Cukup sekadar berjalan kaki laju, naik tangga atau buat home workout depan TV selama 20 ke 30 minit. Yang penting, biarlah jantung kita berdegup kencang sikit dan peluh keluar. Senaman ni bukan saja bakar kalori, tapi buat otak kita rasa lebih happy sebab hormon endorfin dilepaskan. 2. You are what you eat. Betul kata pepatah ni. Kita tak perlu sekat selera sampai tak makan langsung. Tapi, amalkanlah konsep suku-suku separuh. Banyakkan sayur dan buah, kawal pengambilan karbohidrat dan yang paling penting, kurangkan gula. Gula ni memang sedap, tapi dia musuh dalam selimut untuk berat badan dan paras tenaga kita. 3. Air kosong adalah sahabat baik. Jangan tunggu haus baru nak cari air. Pastikan kita minum sekurang-kurangnya 2 ke 3 liter air kosong sehari. Air sangat penting untuk proses detoks mula jadi dan memastikan kulit kita nampak segar. Kalau rasa bosan dengan air kosong, boleh perah sedikit lemon untuk rasa yang lebih kick. 4. Tidur yang berkualiti. Ramai yang abaikan waktu tidur sebab nak layan media sosial. Hakikatnya, badan kita baiki sel-sel yang rosak masa kita tidur. Cuba dapatkan tidur 7 hingga 8 jam sehari. Bila cukup rehat, bangun pagi pun rasa segar dan taklah rasa macam zombie di tempat kerja atau sekolah. 5. Rehatkan minda, segarkan badan. Kesihatan fizikal sangat berkait rapat dengan mental. Kalau kita terlalu stres, badan pun akan rasa cepat penat dan jatuh sakit. Ambil masa untuk hobi, berborak dengan kawan-kawan atau sekadar tarik nafas dalam-dalam di taman. Minda yang tenang akan bantu sistem imun badan bekerja dengan lebih kuat. Kesimpulannya, menjaga kesihatan fizikal ni sebenarnya satu bentuk pelaburan jangka panjang. Kita buat hari ini supaya hari tua nanti kita masih mampu berjalan tegak dan menikmati hidup. Jadi, jom kita mula sikit-sikit. Yang penting, konsisten. Selamat mengamalkan gaya hidup sihat. Okey guys, itu saja perkongsian ringkas dari saya kali ini. Kalau anda rasa tips ni bermanfaat dan membantu anda untuk mula hidup lebih sihat, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk saya terus hasilkan lebih banyak konten macam ni. Jumpa lagi di video akan datang. Stay healthy!